أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman, berkatalah Rasul kepada kaumnya, sesungguhnya kaumku mengambil Quran ini sebagai sesuatu yang dikesampingkan. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Selawat dan salam kepada Nabi SAW yang pernah bersabda, sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Tuan Pengerusi Majlis yang berhormat Ustaz Datuk Rosli bin Abdul Jabbar selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad bin Ibrahim selaku Ahli Jawatan Kuasa Ahli Lembaga Penasihat Mahat Tahfiz Al-Istiqamah, yang berusaha Ustaz Muhammad Zarimi bin Abu Zih selaku Mudir Mahat Tahfiz Al-Istiqamah, yang dihormati Ustaz Ahmad Faizmi bin Abdul Rashid yang dipertua Jemaah Ibu Bapa dan Guru Mahat Tahfiz Al-Istiqamah. Tidak ketinggalan sahabat seperjuangan ana yang berhormat Ustaz Nazri bin Ahmad Adun Bukit Ibam, seluruh ahli-ahli lembaga pengarah, guru-guru penolong kanan, guru-guru, para ibu bapa penjaga dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun di sini untuk menghadiri ataupun menjalani hari anugerah kecemerlangan bagi Mahat Tahfiz Al-Istiqamah kali yang ke-8. Saya diamanahkan sebagai perasmi. Tak ada apa sangat nak cakap, Prof dah banyak cakap tadi, tuan-tuan. Saya rasmi je lah. Tetapi hanya nak menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan pada permulaan tadi dalam surah Al-Furqan ayat ke-30. Rasul pernah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan rasa kebimbangannya kepada sebahagian kaum dia yang mengambil Quran ini sebagai satu yang dikesampingkan. Hajrul Quran disebut. Maka ulama tafsir menyebut hajrul Quran, mengesampingkan, memboikot Al-Quran ini boleh terjadi dalam 3 situasi. Pertama, hajrul qiraah, iaitu memboikot, mengasingkan diri daripada membaca Al-Quran. Itu ana rasa alhamdulillah tidak terjadilah pada ahlul Quran, sebab dia diminta untuk menghafaz Quran, syahadah Quran, sentiasa tidak lekang. Cuma yang risau mungkin adakah bacaan itu adalah atas kehendak sendiri atau kerana dirotan dan dipaksa. Itu perlu bermuhasabah lah. Adakah di belakang rumah bila tidak ada guru yang merotan, yang memaksa, menyuruh, kita akan lari daripada sistem itu. Ya. Sebab ialah anak-anak sekarang, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, dia macam robot juga sikit-sikit. Ada sistem bergerak, tak ada sistem tak bergerak. Disuruh bergerak, tak suruh tak bergerak. Kan ada loceng bergerak, tak ada loceng tak bergerak. So bukankah itu macam robot, tuan-tuan? Jadi jangan sampai sistem itu merobotkan anak-anak kita. Termasuklah anda mahasiswa ataupun pelajar, bani dan banat, supaya Quran yang sudah sebati itu adalah menjadi satu habit sebenarnya, bukan keterpaksaan. Sebab banyak kes kawan-kawan saya ataupun kenalan yang hatta dia dah syahadah pun Quran dia boleh lupa.
apabila mengesampingkan Al-Quran ini dalam hidup dia. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan menghadapi Ramadan, juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Jadi saya sebenarnya satu sudut, di samping bangga apa yang Ustaz Zarimi sebutkan keberjayaan pelajar-pelajar di sini, tapi sebenarnya saya satu sudut tak terkejut, kerana memang itulah kehebatan Al-Quran. Quran ini apabila sesuatu benda disandarkan kepadanya, semuanya akan jadi hebat. Macam bulan Ramadan asalnya bulan-bulan biasa je, macam bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Sya'ban asalnya lah. Tapi bila bulan itu disandarkan pada Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, justru Quran tu ataupun Ramadan tu menjadi penghulu kepada segala bulan. Hebat dia. Malam Al-Qadar pula, satu malam je dalam 365 malam dalam setahun. Asalnya macam malam Jumaat juga, malam Sabtu, malam Ahad, malam-malam lain. Tetapi disebabkan malam itu turunnya Al-Quran, pada spesifiknya malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan hu tu, nya tu adalah Al-Quran pada malam Al-Qadar, maka malam itu juga sudah menjadi malam yang terbaik dalam 365 malam. Begitulah juga Jibril yang menerima Al-Quran. Jibril ini malaikat biasa, tetapi bila ditugaskan menyampaikan wahyu, justru Nabi ataupun Jibril menjadi penghulu kepada segala malaikat kerana kebetakan Al-Quran. Yang menerimanya pula adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu kepada segala Nabi dan Rasul. Yang menerima Al-Quran pula adalah umat Nabi Muhammad kita. Menerima Al-Quran, justru umat Nabi Muhammad menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik umat yang dikeluarkan daripada bangsa manusia kerana Al-Quran. Hatta tuan-tuan lidi ni, kalau kita buat penyapu, tuan-tuan sapu habuk, sapu sampah, sapu debu, sapu najis kadang-kadang ada, tak mulia pun. Tapi kalau lidi tu tuan diselitkan ke Al-Quran untuk budak belajar Iqra, menunjuk Al-Quran, justru orang cium package sekali dengan lidi-lidi sekali dengan Quran. Itu yang saya katakan, sesuatu yang bersandar dengan Al-Quran ini hebat sebenarnya. Banyak kes, walaupun dia belajar baru dalam tempoh kurang setahun, yang dinamakan fast track, mereka yang berada dengan Quran yang lebih besar, beratnya itu, seperti mana firman-Nya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepada kamu satu bebanan yang berat, kata-kata yang berat, iaitu Al-Quran itu sendiri. Maka SPM fast track yang kurang setahun itu menjadi satu benda yang alah bisa tegal biasa. Sebab adik-adik, Ustaz kemaskan juga tadi dalam mukadimah sabda Nabi SAW, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka oleh sebab itu, jangan kerana kita rasa kita dipaksa ataupun kerana semata-mata mengikut sistem, semata-mata dirotan dan disuruh, tetapi jadikan ia habit. Sebab orang yang ada dalam Quran dan dalam diri dia terbukti daripada apa yang disebutkan tadi, sangat hebat, insya-Allah. Maka Ramadan yang datang yang saya sebutkan tadi, bagi kita yang lain, marilah kita penuhkan dengan membaca Al-Quran yang Nabi menyebut, la aqulu alif lam min harf, bal alif harf wa lamun harf wa mimun harf wa kullu hasanatin bi'ashri amsalha, atau kama qala. Tidak aku katakan alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu, lam satu dan mim satu. Bermakna 30 ganjaran pahala. Bahasa mudahnya tuan-tuan, cara mudah untuk kita menambah koleksi amalan pahala kita, Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuan-tuan? 3 saat dari sekarang. Kali 10. Itu belum lagi jenis baca Quran tergagap-gagap tuan-tuan. Wallazi yatata'ta' bi qira'atil Quran wa huwa 'alaihi syak falahu ajran. Bagi yang jenis bertadarus, baca Quran tergagap-gagap, tabat dia ada tab, ingat tak mandi ke tuan-tuan? Bagi dia 2 pahala. Pahala baca Quran tidak syak bagi 1 huruf 10. Dan kedua, pahala mujahadah, susah baca Quran tapi dia still nak baca Quran. Di Ramadan ini bahkan ulama menegaskan adakah perlu tadabbur, perlu ke pentafsiran, digalakkan tilawah. Sehingga Nabi membacanya dan mengulanginya 2 kali khatam dengan Jibril alaihi salam. Imam Syafi'i lagi dahsyat tuan-tuan. Ya. Sekali pagi, sekali petang. Sekali siang, sekali malam. Ya, 60 kali khatam sebulan. Maka oleh sebab itu, pembacaan Al-Quran ini bila kita terus berdamping dengan dia, melahirkan kata-kata secara tidak langsung, jawarih, anggota, lidah yang baik. Tuan-tuan, itu sebab saya kadang-kadang bila tengok bahasa budak-budak sekarang ni, kadang-kadang susah nak faham juga. Kau tahu doh, semalam doh, aku pergi sana doh. Aku jumpa seorang Muhammad tu doh. Saya mula-mula apa benda doh ni, ingat doh nak buat tepung pizza, doh nak buat donat ke kan, dipanggil doh juga. Rupanya singkatan bodoh. Dia ambil ujung gitu, doh. Tu kira baik lah tuan-tuan. Kira average lah tuan-tuan. Yang dahsyat lagi, Allahu Akbar, tak larat nak dengar. Kan, membodohkan orang tu biasalah. Kan, mengkhinzirkan orang pun boleh tahan juga. Maklumlah sampai dia punya jangkitan mulut dan lidah ni tuan-tuan, sehingga kepada pimpinan-pimpinan negara. Ini antara simptom bila lidah, bila jawarih dan anggota tidak terdedah dengan zikrullah yang kepalanya adalah Al-Quran. Semoga kita tidak tergolong daripada yang mengesampingkan diri daripada Al-Quran dari sudut membaca. Yang pertama. Yang kedua, hajrul fahmi. Mengasingkan diri daripada memahami isi kandungan Quran. Tuan-tuan, menjadi satu fenomena barat mengkaji Al-Quran dan akhirnya masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Kita yang buat tilawah Al-Quran hampir tiap tahun tuan-tuan, kadang-kadang ada pula kelab underground sekarang. Ini cerita kat Selangor tuan-tuan. Angkatan Murtad namanya. Sebab apa? Nak bebas daripada syariat. Nak bebas daripada syariat Islam itu sendiri yang kononnya mengongkong katanya. Itu sebab tuan-tuan kita tidak kita kena memahami Al-Quran itu sendiri sebagai kitab panduan hidup kita, manual hidup kita. Bila saya istiqra' ataupun melihat panduan hidup kita ini tuan-tuan, ataupun istiqra' Quran, ataupun memerhatikan keseluruhan Al-Quran, dalil-dalil daripada hadis, maka kita dapati bila umat yang betul-betul faham kandungan Al-Quran, dia tak ada masalah. Dia sejahtera hidup dia dunia dan akhirat. Kalau Prof. Muhammad bin Ibrahim tadi, Dr. Muhammad, dia ada sebut tuan-tuan bagaimana generasi ibu bapa ataupun muda dengan tua yang perlu digabung jalin. Itu sebenarnya banyak dia punya petunjuk kat dalam Al-Quran dan agama kita. Kebanyakannya orang
saling menyalah. Ini otai lama lah tak boleh pakai. Sibuknya cara klasik, kami cara moden, orang muda. Patutnya kita kena ikut perkembangan semasa. Saling kutuk mengutuk. Orang muda pula kata, sini Gen Z, Gen Alpha, Beta, bukan boleh pakai sangat ni. Generasi yang fragile. Kami guna cara klasik, rotan juga yang paling A. Tuan-tuan, sebenarnya hakikatnya kita perlu adam jubainahuma, menggabungkan keduanya. Kalau kita tengok tuan-tuan yang rahmati Allah, orang-orang muda ni, anak-anak kita ni paling kurang ada 3 kekuatan. Berapa kekuatan tuan-tuan? 3. Pertama, dia suka menuntut ilmu. Orang muda ni tuan-tuan, dia punya explore ilmu. Bukan sahaja Quran yang ada kat Ma'atafiz Istiqamah. Dia suka explore motor, explore TVET. Kalau motor tu tuan-tuan, dia korek blok. Kan, bawa racing, tak cabut brake. Itu kalau yang negatifnya lah. Lampu pun buang. Race kat sawit tuan-tuan. Itu yang lama langgar kelapa sawit meninggal tu. Ya. Dia punya explore tu, dia tahan kepada ilmu ni dalam tempoh yang lama. Otai-otai ni tuan-tuan tak tahan. Duduk sekejap ngantuk dah. Tak cukup ngantuk. Kalau duduk bersila kat masjid tu tuan-tuan, bersempoh kanan, tukar pula bersempoh kiri, bersila balik, tahiyat pula, duduk sujud di antara 2 sujud pula. Tak lama dia boleh bertahan. Tu kelebihan orang-orang muda. Dia suka explore, dia suka ilmu. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang ada kelemahan di sebalik kekuatan. Itulah dia yang Allah jadikan. Walaupun orang-orang muda suka ilmu, tapi ilmu dia kadang-kadang tak cukup masak, tak cukup matang. Otai, parent kita, cikgu-cikgu kita, walaupun kadang-kadang mungkin kita rasa dia tak up to date, tak update ilmu-ilmu AI, tapi dia cukup berpengalaman. Ni yang kurang ada pada orang muda. Dia ada learning experience yang panjang. Dia dah pernah try, error and adjust. Try and error and adjust. Try and error and adjust ni banyak kali. Bahasa orang sekarang dah banyak makan garam dah. Itu sebab ramai yang darah tinggi. Ini tak ada pada orang muda. Tetapi bila digabungkan ilmu yang kuat pada orang muda ini, kemudian digabungkan dengan pengalaman pada orang yang tua, maka dia membentuk faqih. Membentuk apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan kepada dirinya, Allah tak bagi anak yang banyak, harta yang banyak, tapi beri kefahaman yang mendalam dalam agama dia. Ini ada dalam Quran. Yang kedua, orang muda tadi bukan sahaja dia suka ilmu, dia bersemangat. Dia apa tuan-tuan? Semangat. Kalau bagi mic pada orang muda ni, biasa pitch dia tinggi je tuan-tuan. Satu tone tinggi, menjerit. Berbahas tu, habislah rostrum ni patah 2. Dia boleh ketuk, dia boleh tinggi, muka dia merah. Tuan-tuan, ini kelebihan orang muda, semangat. Tapi kita tahu tuan-tuan, di sebalik semangat dan kekuatan itu, dan perjuangan hatta hanya disandarkan dengan semangat semata-mata, boleh bertahan lama ke tak? Tak boleh. So orang tua ni dia ada yang disebut sebagai apa dia panggil, ilmu, semangat. Semangat lawan dia adalah apa? Wasatiyah. Wasatiyah ni dia tahu bila nak berderah, bila nak turun, bila nak cool, bila nak naik. Bukan semata-mata semangat, semata-mata. Ada masa naik, ada masa turun. Ada masa perlu pulun, ada masa perlu bertenang.
barulah dia tidak exhausted. Ini pada orang-orang tua. So gabungkan di antara yang disebut sebagai semangat orang-orang muda itu dengan wasatiyah orang-orang tua ini supaya tidak mudah exhausted. Itu kelebihan orang muda yang kedua. Yang ketiga, orang muda suka beramal. Suka apa? Beramal ataupun bekerja. Dia boleh kerja lebih 12 jam tanpa henti. Dia boleh menghadap komputer, tak tidur malam. Dia boleh bekerja hiking bukit sebelum subuh. Dia punya kerja dahsyat, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kerja dia ada satu masalah di sebalik kuat kerja ini. Sebab kadang-kadang dia kerja tu ada udang di sebalik mi. Kalau dia buat slide show pun, tuan-tuan, mesti kat ujung tu end credit dia pakai blazer sengit macam ni gambar. Sebab apa? Sebab nak tunjuk aku yang buat ni. Kadang-kadang dia bekerja kuat kerana dia nak tunjuk kepada bakal tunang dia. AWEX ataupun angkatan seperjuangan dia kat tempat belajar, bahawa aku ni hebat, aku ni boleh manage program dan dewan ni. So amal yang begitu rupa, tuan-tuan, jadi apa? Haba'an mansura. Debu yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang dinilai, yang biasanya ada pada otak-otak ibu bapa orang yang lebih berpengalaman adalah keikhlasan. Orang tua ni, tuan-tuan, dah cemuih dengan dunia, orang Kedah kata. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Dah cemuih dah dengan dunia. Dia tak kuasa dah nak buat sesuatu ni kerana manusia, kerana pangkat, kerana harta. No. So pada otak ni ada keikhlasan. Dan ikhlas ni lah yang membentuk kepaduan dan kehebatan. Ya, maka gabungkan ketiga-tiga kehebatan pada pemuda tadi yang disebut dalam Quran di banyak tempat dan hadis, iaitu yang pertama ilmu, yang kedua semangat, yang ketiga amal. Di sebalik ketiga-tiga kehebatan ni ada kelemahan, perlu ditop up oleh golongan yang lebih berpengalaman. Ilmu tu ditop up dengan pengalaman. Semangat yang tak tentu hala tu ditop up dan dipenuhi dan disempurnakan dengan wasatiyah. Dan amal itu yang kadang-kadang ada udang di sebalik mi itu disempurnakan dengan keikhlasan. InsyaAllah, tuan-tuan yang rahmati Allah, bila kita faham ni, kita dapat menjana sebuah masyarakat yang sangat baik. Dan kemuncaknya adalah jangan kita mengesampingkan dan membuka Al-Quran dari sudut mengamalkan isi kandungannya. Ramai yang boleh berpidato dan bercakap. Ramai yang boleh mengajar, tetapi hakikatnya yang beramal dengan apa yang dia ajar dan dia faham, ini bertambah sedikit peratusannya. Oleh sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, Ramadan yang around the corner ini kita gunakan sebagai untuk melatih Quran yang kita baca dan faham itu supaya dapat diamalkan pada siangnya dengan berpuasa Ramadan dan pada malamnya dengan qiyam Ramadan. Moga-moga bila kita dapat membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran ini dalam hidup kita, Nabi sendiri tidak mengeluh, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang hebat di mata dunia. Kesan-kesannya kita dah nampak sekarang ni, tuan-tuan. Pecahannya pada parti-parti politik yang mana yang lebih stabil, yang ikhlas, yang bersungguh-sungguh, dia akan teruji dan terus diuji. Maka ketika itu, tuan-tuan akan tengok di belakangnya itu mesti ada apa yang saya katakan tadi. Ya.
Okey, moga-moga kemelut tu tidak berjangkit kepada tuan-tuan. Kerana Quran adalah berlatar belakangkan kita punya pergerakan dan tindakan, insya-Allah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan hari anugerah kecemerlangan Mahat Tahfiz Al-Istiqamah pada kali yang ke-8. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Walillahilhamd.